Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai murid-murid, berjumpa lagi kita dalam sesi ulang kaji bagi tajuk tema 1 penyelenggaraan dan kesinambungan hidup bersama saya Cikgu Siti Nurwahyu binti Muhammad Jonet. Tajuk yang kita akan mengulang kaji adalah 1.4 kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan lain. Baiklah, kita mulakan dengan soalan objektif. Soalan yang pertama, apakah maksud penglihatan monikular? A. Kedua-dua mata memandang objek dari arah yang sama. B. Setiap mata memandang objek dari arah yang berbeza. C. Hanya satu mata berfungsi pada satu masa. Atau D. Mata digunakan secara bergilir. Jadi jawapan yang mana? Okey, jawapannya adalah B. Setiap mata memandang objek dari arah yang berbeza. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Manakah antara berikut ialah contoh haiwan yang mempunyai penglihatan stereoskopik? A. Burung merpati, B. Arnab, C. Kucing ataupun D. Ikan. Jadi jawapannya adalah, ya betul, C. Kucing. Soalan yang ketiga, kelebihan utama penglihatan stereoskopik ialah A. Melihat objek dalam julat yang luas, B. Mengesan pergerakan dengan lebih pantas, C. Menentukan jarak dan kedalaman dengan tepat, atau D. Melihat dalam gelap. Jawapannya murid-murid? Ya, jawapannya adalah C. Menentukan jarak dan kedalaman dengan tepat. Kita teruskan dengan soalan yang keempat. Apakah jenis penglihatan yang dimiliki oleh haiwan mangsa seperti rusa dan arnab? A. Stereoskopik, B. Binokular, C. Monokular ataupun D. Teleskopik. Jawapannya ialah C. Monokular. Soalan yang kelima, antara berikut manakah yang tidak betul mengenai penglihatan monokular? A. Medan penglihatan lebih luas, B. Sukar menentukan kedalaman, C. Digunakan oleh pemangsa, ataupun D. Setiap mata melihat kawasan berlainan. Apakah jawapannya murid-murid? Jawapannya adalah C. Digunakan oleh pemangsa.